boleh bercakap, yang boleh bawa you pergi jalan-jalan, makan-makan kat luar, macam tu ke? Ada bos yang jenis kedua ni. Jadi saya haraplah kebanyakan tak kira lah bos ke, leader ke, siapa-siapa yang interview ke, you janganlah select. You rasa macam orang ni tak boleh nak dengan group I je, you tolak dia. Tak boleh gitu. Sebab kita dalam kerja, kita nak cari mereka yang betul-betul berkelayakan. Di mana dia ada di kekuatan dalam job scope dia. Bukannya kita nak cari, saya rasa saya susah lah nak kepala-sekepala dengan Siti ni. Siti ni jenis tanya satu, jawab satu. Bila saya macam nak macam tu, dia macam tak layan. Macam tu je. Jadi you rasa orang ni tak sesuai untuk dimasukkan dalam grup you. Tak boleh macam tu. Sebab kita kena faham kita punya tujuan. You hire orang tu untuk apa? You jangan nak select-select. Macam tu kalau you rasa you nak select kawan yang sekepala dengan you pergi cari kawan kat luar lah. Janganlah ada kaitan dengan environment kerja. Kerja ialah kerja. Kalau you rasa orang tu tak boleh nak dibawa chat-chat ke apa, tu masalah you, bukan masalah orang tu. Betul tak? Okay, saya harap cerita saya kepada yang ketinggalan tadi, nanti saya dalam saya punya TT ya, si tempayan ni. Tak sempat saya nak sambung. Jadi saya harap anda boleh dapat poin yang penting saya nak rumuskan kat sini, di mana kalau kita ada kelemahan, kita jangan tengok pada kelemahan kita. Sebab semua manusia dia akan ada kelemahan. Kita kena tengok pada kekuatan kita. Okey, contohnya saya Siti, saya okey dalam bahagian admin. Tapi mungkin saya kurang dari segi nak deal dengan customer. Saya tak pandai nak promote. Tolonglah beli ni. Saya tak pandai part-part tu. Tapi it's okay sebab sekarang saya di bahagian admin. Memang perlu untuk saya okay dalam paperwork apa semua bahagian clerk ni. Betul tak? Saya tak perlu. Tak wajib untuk saya nak pandai bercakap sebab saya tak handle customer kat sana. Kalau let's say anda ialah orang yang bahagian sales, anda memang kena okay dari segi communication lah untuk nak mulut manis dengan customer. Dan anda tak perlu nak okey dari segi admin, paperwork yang part admin. Jadi kita tengok kita kat bahagian mana. Kalau let's say anda punya job scope admin, anda kena major dalam admin anda lah. Tak perlulah nak major dari segi communication sebab tak ada kaitan. Kita just communicate yang basic-basic saja. Kita tak perlu nak expert dalam communication. Kita tengok pada kekuatan kita. Kalau let's say kita rasa kita okey dari admin, okeylah kita improve dari segi admin punya duties lah. Kita tak perlulah nak improve dari segi communication, tak ada kaitan dengan job scope kita. Jadi apa-apa pun kita lihat pada kekuatan kita. Jangan lihat pada kelemahan. Allah, saya tak pandai nak bercakap dengan customer lah. Buat apa? Kau admin, tak perlu. Okay.